Masalah jerking atau sentak dekat gearbox CVT boleh menyebabkan steel belt putus. Abang-abang yang ada masalah dengan kereta kurang pick up, minyak tak jimat, keluar asap hitam, radio kurang jelas, lampu malam, masalah gearbox, jerking atau sentap, tambah-tambah abang-abang Honda yang pakai CVT tu. Penyelesaian terbaik kepada masalah abang-abang ni adalah dengan guna Voltex. Tolong jangan biarkan masalah jerking atau sentap pada kenderaan. Kerana jika dibiarkan kereta, mungkin mengalami masalah steel belt putus. Time ni memang dah terlambat dan terpaksa berhabis duit beribu ringgit untuk baiki. Voltex ni sesuai untuk semua jenis kenderaan tak kisah, kereta NA, turbo, kereta lama, baru, kereta diesel, sedan, SUV mahupun lori. Voltex ni ada dua varian iaitu Voltex biasa khas untuk kereta 2000cc ke bawah. Satu lagi Voltex Max sesuai untuk kereta atau kenderaan 2000cc dan ke atas. Voltex Max ni sangat sesuai untuk lori, diesel dan sebarang kenderaan yang ber-cc besar. Macam mana Voltex ni berfungsi? Okey, sini Fina terangkan. Voltex ni merupakan satu alat yang boleh membantu mengurangkan beban pada alternator. Alternator ini pula adalah komponen yang menukar tenaga mekanikal daripada enjin kepada tenaga elektrik untuk mengecas bateri dan menyokong sistem elektrik kenderaan seperti radio, sistem audio, lampu, aircon dan lain-lain. Voltex ni juga berfungsi untuk membekalkan tenaga pada komponen-komponen kereta yang menyebabkan enjin tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak untuk menggerakkan satu-satu komponen. Dengan ini, ianya boleh mengurangkan penggunaan bahan api kenderaan.